kita akan buat video sama Ustaz Adnin. Tapi tunggu queue lah, banyak orang beratur ni. Okay, yang penting beli buku dan minta sign. Okay, jadi insyaAllah kita rehat jap. Kita dah review 3 booth yang viral dan bermanfaat. Nantikan video yang seterusnya live. So kami buat live buku booth nasihat ujung sana, sebelah Anak Muslim. Ni Tabiah Sentak. Lepas tu terus straight ke sini ya. Boleh rujuk ke TikTok Idi Ramli lah, cara nak sampai ke booth sana. Okay, so antara survey level ni antara yang best lah. Dia punya white dan dia punya pilihan buku banyak kat sini. Okay, nak jimat masa pergi ke booth book cafe tu, semua buku-buku viral ada. Okay, so alhamdulillah lega sikit. Masuk daripada dekat pintu ni, pintu Akademi Jawi Malaysia. Okay, okay, ni suasana je memang penuh lah. Ni yang terakhir, hari antara saat-saat terakhir ni, second last day. Ni pentas utama lah, boleh tengok pertandingan bercerita. Alhamdulillah, so kita nak berehat bersama Dr. Arif. Nantikan video selepas ini bersama Dr. Arif di booth Suka Buku. Yang paling best, ramai orang datang awal tapi Dewan tak buka lagi. Boleh singgah-singgah di Suka Buku ni, bagus. Okay, so jom kita tengok Dr. Arif dah sampai ke belum. Kalau dah sampai, kita boleh borak-borak dengan Dr. Arif tentang ilmu Stephen. Nantikan live selepas ini, InsyaAllah. Okay, kita akan buat live di situ Stephen bersama Dr. Arif. Nak tahu Dr. Arif siapa? Jom kita tengok. Kita bagi trailer preview. InsyaAllah live lepas ni ataupun video lepas ni akan bersama Dr. Muhammad Arif Makno. Okay, semoga Allah SWT memudahkan urusan dunia akhirat kita, insyaAllah. Buku Madu ada, Stephen ada.